Kenapa rupiah Indonesia telah menjunam kepada paras yang terendah di dalam 27 tahun? Dan sebab yang paling utama adalah satu sahaja, iaitu keyakinan pelabur merudum. Apabila keyakinan pelabur merudum, mereka akan start jual aset-aset di Indonesia. Dan kita boleh lihat nombor satu, pasaran saham di situ telah turun dengan mendadak. Pasaran di situ terpaksa memberhentikan trading untuk 30 minit semata-mata untuk meredakan selling pressure atau pressure menjual. Antara sebabnya adalah ianya adalah secara mendadak dan ianya adalah secara tiba-tiba dan ianya secara besar-besaran. Nombor dua, kita boleh lihat penjualan mata wang Indonesia, di mana apabila pelabur tak confident atau tak yakin kepada sesuatu ekonomi atau sesebuah ekonomi, mereka akan jual mata wang tersebut. Dan rupiah Indonesia telah menjunam ke paras yang paling terendah di dalam 27 tahun, sama seperti krisis kewangan Asia. Dan kenapa keyakinan pelabur telah merudum? Antara sebabnya adalah nombor satu, polisi kerajaan di situ, di mana mereka ingin belanjakan lebih banyak duit. Tetapi apabila ini berlaku, hutang kerajaan akan naik. Apabila hutang kerajaan naik, of course pelabur akan takut. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat besar di Indonesia telah diisytiharkan bankrupt. 2-3 bulan di dalam tahun ini, kita boleh lihat seramai 60,000 orang telah hilang kerja di Indonesia. Nombor 3, kita boleh lihat ada ura-ura perletakan jawatan untuk Menteri Kewangan di situ. Dan Menteri Kewangan di situ agak berpengalaman. Dan keempat adalah pengangguran. Apabila lebih banyak syarikat melepaskan staf, apabila rakyat di situ kurang duit, apabila mereka kurang duit, mereka kurang belanja. Apabila mereka kurang belanja, ekonomi akan start turun. Sejujurnya dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah.